Patut AI kata boleh kau nak kawan dengan aku, tapi syaratnya kau kena bunuh. Kan sometimes kan orang youngsters nowadays kerap sangat self-diagnosis. Self-diagnosis kan. So sometimes diorang tak dapat nak bezakan, betul ke ini related to my mental health ataupun sekadar adrenaline rush je. Ya, baik. So kepada yang muda-muda ni lah kan, dia selalu self-diagnosis. Saya tak berapa galakkan okay. Walaupun saya bukan psikiatrik, saya bukan kaunselor, saya bukan psikologis, saya adalah pakar perunding kesihatan mental forensik yang hanya tengok apa keperluan individu. Jika ada simptom-simptom tu, kita serah kepada psikiatrik. Dan mereka akan pergi diagnose detail dan disarankan kepada para pendengar yang muda-muda lah kan. Okay, selalunya pergilah jumpa pakar. Jangan tengok AI sekarang ni. Kan? Dah berkawan dengan AI. Betul. Lepas tu AI kata boleh kau nak kawan dengan aku, tapi syaratnya kau kena bunuh. They say that young man, Sul Setzer, took his own life back in February after an obsessive relationship with an AI chatbot. Sudah. Habis. Ini yang berlaku dah. Because AI is not, dia tak ada emotion. Yeah, dia tak faham pun apa yang kita rasa. Ya, benar. Sangat penting untuk kita jumpa orang yang memang pakar dalam hal ni.